Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2024, set 1, kertas 1, soalan 15. So, tajuk dia adalah fungsi trigonometri. So, diberi bahawa sin alpha sama pi lah. Dengan kadar alpha ialah sudut tirus. Dia minta kami ungkapkan sek alpha dalam sebatan pi. Okay. So, untuk soalan macam ni, lebih baik kamu lakar segitiga supaya kamu nampak dengan jelas. So, dia ada sudut tirus. Okay. So, sudut tirus macam ni lah. So, sini adalah alpha. Okay. So, kami mau terus label lah. So, ni segitiga. Okay. So, sin alpha sama dengan P. So, macam mana kami nak label ni? So, P, this one is 1 lah. Okay. So, bermaksud sisi yang ini kamu akan dapat square root of 1 minus P square. Okay. So, sudah ada, kamu senang nak jawab soalan. So, set alpha ikuti definisi 1 sama dengan 1 per cos alpha. So, cos alpha kamu akan gantikan dengan square root of 1 minus P square. So, kalau kamu nampak ada square root di bahagian penyebut, lebih baik kamu tukarkan lah. So, bermaksud kamu akan dapat square root of 1 minus P square per 1 minus P square. B tu. Jadi, suruh kami buktikan ini. So, dari sana kamu nampak kiri lebih complicated lah. So, kami mula dengan kiri. So, 1 minus sin x per 2 cos x plus cos x per 2 minus 2 sin x. Okay. So, first kami ini masih sama. So, cuba yang ini saya tukarkan jadi 2 1 minus sin x. Okay. So, next step kami samakan penyebut lah. Okay. Samakan penyebut. So, akan dapat 1 plus sin square x tolak 2 sin x plus cos square x. So, penyebut 2 cos x bracket 1 minus sin x. Okay. Then sin square x cos square x akan jadi 1. So, 2 tolak 2 sin x. So, bawah masih sama. Okay. Then kamu factorize 2 1 minus sin x. 2 ini masih sama. Okay. So, lalas kamu akan timbang 1 per cos x, iaitu sec x. Okay. C tu. Dengan menggunakan nisbah trigonometri, diminta kami cari ni. Bermaksud dia tak boleh guna kertas lah. Okay. So, first ni kami mau cari sudut sepadan lah. Okay. Sebab dia more than 360. Okay. So, bermaksud cos sama dengan ini 840. 840 tolak 2. Dia melebihi 2 kitaran. So, bermaksud kami akan dapat cos 1 220. Ni adalah cos sepadan sudut sepadan dia. Then, barulah cari sudut rujukan. So, dia adalah di sukuan kedua. So, negatif cos 180 minus 120. So, sini negatif cos 60. So, cos 60 kamu sudah belajar ada value dia. So, dapat negatif 1 per 2.